Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita telah selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seperti banyak kali saya sebut, semayang berjemaah ni ada riwayat kata 25 kali ganda. Ada juga banyak riwayat sebut 27 kali ganda solat fardu berjemaah. Kalaulah kita semayang maghrib 3 rakaat. Kalau kita semayang berjemaah 27 darab 3 berapa? Matematik ya. 27 darab 3. 25 darab 3, 75. 2 darab 3, 6. 6 campur 75, 81 dah. Seolah-olah kita semayang maghrib 81 rakaat. Kalau kita semayang isyak berjemaah, isyak berjemaah, kita semayang berjemaah. Kalau kita semayang seorang 4 rakaat lah. Seolah-olah 4 rakaat saja. Kalau 27 kali ganda, 27 darab 4. Berapa? Berapa? Seratus 108 rakaat. Seolah kita semayang 108 rakaat. Ada? Sebab itu bulan puasa pun sepatutnya kita kejar semayang fardu berjemaah berbanding dengan tarawih. Sepatutnya lah. Tak apalah. Okey, kita nak masuk kitab kita ni, koleksi hadis hukum jilid keempat oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kitab ni saya baca ni sampai ke jilid ke-4 dah. Sekarang masuk dalam bab pertama jilid keempat, itu berkumpul untuk solat. Berkumpul untuk solat berjemaah lah. Berkumpul untuk solat berjemaah. Bab pertama berkumpul untuk solat. Ada 17 masalah dan 60 hadis. Masalah pertanyaan soal jawab yang ke-339. Orang tanya masalah yang 339, berbincang yang 339, hukum mendirikan jemaah solat fardu. Solat fardu ni wajib ke sunat ke, fardu kifayah ke, fardu ain ke? Kita bincang tak? Hukum mendirikan jemaah solat fardu, hadis ke-923. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-923. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seberat-berat sembahyang bagi para munafikin, orang-orang munafik ni, ialah sembahyang isyak dan sembahyang sembahyang fajar subuh berjemaah. Sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah ni. Sekiranya mereka mengetahui apa yang dikandung oleh kedua sembahyang itu, tentulah mereka mendatanginya, datang salat jemaah. Walaupun dengan merangkak. Sesungguhnya saya berkeinginan menyuruh orang yang mendirikan jemaah berserta para hadirin, kemudian saya pergi dengan beberapa orang yang membawa bekas kayu, bawa ikatan kayu, bekas kayu tu,
berkayu api, berkah kayu api kepada orang-orang yang tidak hadir berjemaah semayang. Lalu saya bakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka berada di dalamnya. Lepas ni saya pergi bakar dom dah. Siapa-siapa tak pergi semayang jemaah, kita bakar dom boleh. Tak gitu lebih. Umpamanya Nabi tak buat apa dah. Tapi nak ceritanya Nabi marah sampai tahap nak bakar rumah. Tidak solat isyak dan subuh berjemaah ni dah. Kalau dia tahu besar ni fadilat ni, keutamaan semayang fardu subuh dan isyak berjemaah ni, merangkak sakit, merangkak dia boleh. Jalan tak boleh merangkak sakit ni nak. Merangkak pun pergi merangkak lah. Asalkan sampai solat fardu berjemaah. Ni, sem 3 ni dah. Dulu ada sikit dah. Mana sem 3 ni? Kurang ada sikit masuk surah. Ajak kawan-kawan pergi surau maksudnya. Jangan kita besar semakin kurang dengan masjid surau ni tak. Semakin tua, semakin besar, semakin dekatlah kita dengan masjid atau rumah Allah ni. Okey, hadis ke 924. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ma fil buyuti minan nisa wa dhurriyyati aqamtu al-isha'a wa amartu fityati yuharriquna ma fil buyuti bin nar. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad ni. Tadi hadis riwayat hadis ni kuat ni, hadis Sahih Bukhari. Riwayat Bukhari Muslim. Tadi riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Ahmad pun. Hadis ke-924 dah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya bukan kerana mengingatkan bahawa di dalam rumah-rumah itu terdapat para wanita dan anak-anak, budak-budak kecil ni, pastilah saya mendirikan jemaah isyak di sini dan memerintahkan para pemuda saya pergi membakar semua isi rumah itu dengan api. Suruh bakar. Bilik awak, dom awak ni ada perempuan? Ada? Lelaki lah, ada perempuan. Ada budak kecil ke? Ada? Boleh bakar lah. Sumpah begitulah. Nabi ingat rumah ni ada budak kecil. Tak? Kalau tidak, dia bakar rumah orang lain tidak pergi solat fardu baru jemaah. Sampai tahap tu lah. Nabi marah. Ada, tak pelik lah. Ada ulama kata fardu ain. Sembahyang jemaah ni tak ada kata berat lagi pada fardu ain. Syarat sah solat ni. Mazhab Zahiri, Ibn Hazm Zahiri, solat seorang tak sah. Dia cari jemaah juga. Tu mazhab dia lah. Tapi nak cerita tu kerana hadis macam ni lah. Nah, hadis ke-925 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna rajulan a'ma qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa li qa'idan yaquduni ila al-masjid. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u an-nida' qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Okay, hadis ke-925 Abu Hurairah radhiyallahu menerangkan bahwasanya seorang lelaki buta bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak punya orang yang menuntun aku ke masjid. Tak ada orang yang nak tolong dia, pimpin dia ke masjid ni, orang buta ni. Dia meminta kepada Rasul supaya membenarkan dan tidak mendatangi masjid salat berjemaah lah. Membenarkan salat di rumah lah. Dirukhsahkan, diringankan untuk salat di rumah lah. Dan bersemayam di rumah saja. Permintaan orang tersebut dibenarkan oleh Nabi. Bermula Nabi benar. Boleh lah gitu, payuh. Orang buta. Ada buta sini, ada buta. Ada budak-budak cabin buta ada. Jadi buta ni nak. Nabi pun beri mula-mula tu beri kebenaran. Sesudah orang itu nak keluar, nak balik dah. Falamma walla. Maksud dia nak balik dah, nak pulang apa?
Da'ahu, Nabi panggil balik. Nabi tanya dah. Faqala, Nabi tanya, apakah engkau dapat mendengar suara seruan azan? Suara azan mendengar tak? Hal tasma'un nida? Qala na'am. Ya, saya dengar dah. Qala fa'ajib. Maka Nabi pun bersabda, kalau demikian penuhilah seruan itu. Wajib juga. Orang buta ni dengan azan, orang buta kena pergi solat fardu berjemaah di masjid, di surau, di tempat azan dilakukan. Orang buta ni Nabi suruh juga lah. Jadi besar lah, penting sangat lah. Bukan remeh-temeh, bukan tok lebar, bukan ustaz. Orang Islam baru ni. Orang Islam beza munafik dengan muslimin. Itu beza dia dengan solat berjemaah. Cubalah usaha sedaya upaya solat berjemaah. Jangan solat seorang-seorang ni. Okey, yang seterusnya tu hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim dan Nasa'i dah. Okey, hadis ke-126. Hadis ke-126 An Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dariru syami'ud dar wa li qa'idun la yulaimuni fahal tajidu li rukhsatan an usalli fi baiti qala atasma'u nida' qala na'am qala ma ajidu laka rukhsah rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis dari kitab ni hadis ke-926 Amr ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Amr ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang buta dah. Saya berkata, ya Rasulullah, saya seorang buta dan rumah saya pula jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Penuntun saja pula tidak cocok dengan diri saya. Tak ada lah, maksudnya tidak ada orangnya nak bawa dia, pimpin dia ke masjid. Buta pula dah. Dapatkah kiranya kerana itu saya bersemayam di rumah saja? Maka Nabi bertanya, apakah engkau mendengar azan? Mendengar kau azan? Jawabku ya. Ibnu Ummi Maktum ni sahabat Nabi yang buta tu jawab ya. Bersabda Nabi, kalau demikian saya tiada memperolehkan jalan untuk membenarkan engkau semayam di rumah saja. Tak boleh semayam rumah juga orang buta ni, sahabat yang buta ni lah. Kita ni ada buta sini. Siapa buta? Siapa buka? Tak buta buka. Dulu ada seorang, tak ada lah. Dah. Jadi jangan ambil alasan, cubalah sedaya upaya solat berjemaah di tempat azan dilakukan. Hadis ni hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Okey, hadis ke-927. Hadis 927. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anna illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saffi. Rahul jamaah illa al-Bukhari wa Tirmidzi. Hadis 927 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya melihat semua kami para sahabat ni menghadirkan diri berjemaah. Menghadiri jemaah. Tiada sahabat yang ketinggalan menghadiri jemaah selain orang munafik yang telah nyata-nyata kemunafikannya. Munafik sungguh lah. Dan sungguhlah sekarang sungguhnya dibawa ke masjid. Seseorang dibawa ke masjid, dipegang lengannya oleh dua orang. Orang yang sakit ni, siapa kena pimpin? Dua orang yang pimpin. Dah. Berat lagi pada Abel Belo. Abel Belo tu berlaku tak? Berlaku Abel Belo tu tak? Abel Belo tu berlaku. Tapi orang ni sakit sungguh. Siapa kena pimpin ni? Tak boleh berdiri, tak boleh jalan. Tapi dia juga masjid zaman Nabi tu, sahabat Nabi dah. Sesungguhnya seorang dibawa ke masjid, dipegang lengannya oleh dua orang. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Sehingga diberdirikannya dalam saf. Diri dalam saf juga dah.
Hadis riwayat jemaah ni maksudnya 6 riwayat, 7 dah. 6, 5. Tak termasuk Bukhari dan Tirmizi lah. Maksudnya Muslim termasuk, Abu Daud termasuk, banyaklah riwayat-riwayat masuk. Jadi hadis ni kuat jugalah dah. Jadi siapa pergi dan dia masuk dalam masjid, sakit ni. Nah, sungguh besarnya solat fardu berjemaah. Kalau orang sebut dia berjuang Islam dah. Islam takbir, hudud lah apa dah. Dengan azan tak pergi solat jemaah, bohong lah tu dah. Syarat utama nak jihad perang di Palestin kau nak. Syarat utama jaga sembahyang fardu jemaah dulu dah. Baru layak nak pergi sembahyang perang jihad apa. Tidak apa kata? Sembang dah. Sembang saja dah. Okay, hadis ke-928. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajatan. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-928 Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah melebihi sembahyang sendirian dengan 27 darjat. 27 kali ganda. 27 kali darjat dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis kuat dah. Kalau saya cerita salah, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang seorang 3 rakaat aja pahala dia. Kalau kita sembahyang jemaah 3 darab dengan 27 jadi 81 rakaat. Lebih dari sembahyang tarawih 20 rakaat, 81 rakaat. Sembahyang isyak sampai 100 apa? 108 rakaat dah. 108 rakaat. Kita sembahyang berjemaah umpamanya berbanding kita sembahyang seorang 4 rakaat je isyak dah. Subuh 54 rakaat. Soalan tak gitulah. Besar sembahyang fardu berjemaah. Kejar sembahyang jemaah lebih utama daripada sembahyang sunat dah. Daripada benda lain dah. Cuba usaha. Hadis ke-929 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-929 Abu Hurairah radhiyallahu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang seseorang dalam berjemaah melebihi sembahyang sendirian. Seorang-seorang ada dah. Baik di rumahnya maupun di pasar, di kedai dia, tempat dia kerja lah, bengkel ke kedai ke apa. Nah, tempat dia kerja. Maupun di pasar tempat penjualannya dengan 20 darjat dah. Wa 20 bid'an lebih lah. Lebih daripada 20 darjat dah. Ini paling kurang kat 20 kita kata lah. Dah 20 ke atas bid'an wa 20 darjat. Jadi lebih sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey. Hadis ke-930 An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Daud. Hadis ke-930 Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau bersafar musafir, balik kampung ke musafir jauh dah, niscaya Allah menulis untuknya seumpama apa yang dia kerjakan di kala sihatnya, di kala ia berada di kampungnya ataupun kampungnya tu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. Jadi kalau awak sembahyang jemaah tiap-tiap waktu, tiba-tiba awak sakit, tak larat nak bangun, nah, awak tetap boleh pahala berjemaah lagi kerana niat awak dan tabiat awak. Begitu juga
Awak ni duduk di KB. Duduk di rumah kau tak? Di kampung kau, di rumah awak. Masjid pergi, surah pergi. Semayang berjemaah tiap waktu. Tiba-tiba awak musafir. Jalan jauh. Tak sempat berhenti masjid mana-mana. Nak semayang jemaah. Maka boleh pahala juga. Pahala jemaah. Kerana niat awak ni terbiak awak dah. Awak ni kalau boleh nak semayang jemaah. Tiba-tiba tak boleh. Terhalang oleh musafir. Terhalang oleh sakit. Tetap boleh pahala jemaah. Sebab itu kita kena jadi tabiat kita. Tabiat semayang jemaah. Terhalang tetap boleh pahala. Kerana tabiat kita dah. Dah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Abu Daud. Okey, hadis An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu' thumma raha wa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah azza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ke-931. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya dan sudah itu ia pergi ke masjid mendapati manusia telah sudah semayang. Dia niat main duduk asrama dah. Asrama awak dah. Lepas tu mari ambil semayang dah, mari-mari. Tak sempat, sudah dah semayang jemaah. Niat awak nak semayang jemaah. Ingat sempatlah. Tiba-tiba sudah nak. Nescaya Allah menjadikan untuknya seumpama pahala yang diperolehi mereka. Dia telah dapat mengerjakan sembahyang berjemaah dan menghadirinya. Sedikit pun tiada kurang. Hadis Ahmad, Abu Daud, Nasa'i. Niat betul, niat ikhlas betul. Nak sembahyang berjemaah ni. Memang dia tidak yakin, habis lagi lah. Yakin tu lambat menak lah. Kata-kata agak lebih apa setengah kelegorek lah. Selagi tak pukul 8 tak yakin orang sudah main lagi. Pergi juga. Lewat sikit pun pergi juga. Pergi-pergi tengok sudah dah orang semayang di masjid lah. Awak semayang seorang. Tetap boleh pahala macam berjemaah juga. Kerana niat yang ikhlas. Niat yang betul. Nak semayang jemaah. Tiba-tiba terlepas tetap boleh pahala. Jangan putus, jangan kata. Tak turun surau, tak sempat Mungkin dah semaya, ustaz semaya, kau semaya dah tak? Awak duduk blok E jauh lah. Tak sempat rasa tak sempat dah. Semayang bilik, rugi awak. Kalau awak turun, tak yakin, awak tak yakin. Mungkin tak sudah lagi, mungkin tak ada dah. Ataupun ada orang lain semayang jemaah lain dah. Turun juga. Turun tengok tak ada orang, sudah dah semayang. Awak semayang seorang pun tetap boleh pahala berjemaah. Boleh. Okey, hadis ke-932. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan fa idza sallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat 50 salatan. Rawahu Abu Daud. Hadis ke-932 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang dalam berjemaah menyamai 25 kali sembahyang. Maka apabila seorang sembahyang di tanah lapang yang luas, falatin, salaha fi falatin, tanah maksudnya pada pasir ke hutang lah. Dia duduk jauh lah. Dia kerja di jauh lah. Oleh hutan kau pada pasir kau orang dulu kerja dah. Tanah lapang luas, lalu ia menyempurnakan rukuk dan sujudnya sampailah sembahyang itu kepada imbangan 50 sembahyang juga pula dah. Dia ginilah. Dia ada kerja. Walaupun Islam suruh sembahyang jemaah, jangan kita ganggu kerja kita. Kalau dekat kita sembahyang jemaah, kalau jauh tiba-tiba kerja kita wajib buat cari rezeki ni. Kerja dalam hutan, dalam laut, jauh-jauh. Tiba-tiba tak ada orang yang boleh sembahyang jemaah. Tapi awak biasa kena azan juga lah. Azan qamat, seorang-seorang pun sembahyang azan qamat, tetap boleh pahala berjemaah ni. Gitulah umpamanya ni.
Hadis ni riwayat Abu Daud. Okey, perbahasan pertama. Hadis 923 diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis hak kata orang munafik tak pergi sembahyang Isyak dan subuh jemaah. Lepas tu Nabi nak bakar rumah. Orang yang dulu, orang yang sahabat ni berangkut pun pergi sembahyang jemaah. Ada. Kalau tahu pahala yang merangkut dan kalau Nabi nak bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah dah. Hadis tersebut hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa menghadirkan diri berjemaah, sembahyang berjemaah ni adalah wajib, bukan sunat wajib. Sekiranya tidak wajib, tentulah tidak diancam dengan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mendatangi jemaah sembahyang. Sekiranya menghadiri jemaah hanya fardu kifayah saja, bukan fardu ain. Terlepaslah seorang yang tidak hadir, kerana telah ada yang hadir dan mengerjakannya. Yang ini Nabi bersama sahabat. Jadi tak betul fardu kifayah. Nabi ada dah, sahabat ada dah. Cuma ada lagi munafik-munafik tak pergi sembahyang ni, Nabi nak bakar rumah juga. Maksudnya fardu ain. Orang lelaki kena sembahyang berjemaah. Ada. Hadis ke-924 diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada seorang yang dhaif bernama Abu Ma'syar. Hadis ini menyatakan bahawa menghadiri jemaah sembahyang adalah wajib. Hadis yang mana ni? Nabi tak tahu bakar, Nabi nak bakar. Dia suruh pemuda-pemuda bakar, tapi kerana ada perempuan dan anak kecil, anak-anak tak jadi bakar. Hadis tu dhaif lah. Tapi makna yang hampir sama yang sahih tadi. Bukhari Muslim nak bakar rumah juga dah. Okey, hadis ke-925 diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Hadis dimaksudkan dengan yang bertanya yang tidak diterangkan namanya dalam hadis tersebut ialah Ibnu Ummi Maktum. Dia tegaskan makna namanya dalam hadis-hadis yang lain. Hadis ini menyatakan bahawa datang berkumpul untuk solat atau menghadiri jemaah sembahyang untuk sama-sama bersembahyang adalah fardu ain. Abdullah Ibn Maktum ni ada kata Amr Ibn Maktum ni orang buta. Orang buta pun kena pergi sembahyang jemaah. Jadi macam mana lah? Jadi fardu ain lah kalau dia ada ikut hadis ni. Hadis ke-926 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan At-Tabarani. Menurut riwayat Ibnu Hibban ada tambahan lagi, iaitu datanglah ke masjid walaupun dengan jalan merangkak. Ada. Hadis 926 tu ada. Abdullah bin Maktum lah, Amr bin Maktum dah. Habis suruh pergi juga dengan azan, habis suruh pergi juga masjid. Ada tambahan lain walaupun dengan jalan merangkak. Amr Ibn Maktum ni buta. Dengan azan tu pergi merangkak pun ke masjid, ke tempat azan dilakukan untuk solat berjemaah. Okey. Mengatakan bahawa datang berkumpul untuk solat atau menghadiri berjemaah sembahyang untuk sama sembahyang adalah fardu ain. Okey, hadis ke-927. Mana juga kat mana tu. Hadis ke-927 diriwayatkan oleh jamaah selain Bukhari dan Tirmizi. Hadis Muslim meriwayatkan asar ini dengan panjang lebar lah. Dalam riwayat Muslim terdapat perkataan bahawa siapa ingin menjumpai Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan sejahtera, hendaklah dia memelihara sembahyang 5 waktu di setiap saat mereka diserukan. Maksudnya di masjidnya. Menyatakan bahawa sembahyang jemaah adalah sangat penting sehingga walaupun dengan bersusah payah kita mesti sembahyang jemaah juga. Jadi hadis 927 tu tak ada jemaah munafik. Orang Islam pimpin, sakit pun 2 orang pimpin di masjid dah. Gitulah. Okay, hadis ke-928 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis 928 ni dah 27 kali ganda sembahyang jemaah ni. Hadis ni menyatakan bahawa menghadiri jemaah atau berkumpul untuk sama-sama bersembahyang bukanlah wajib. Ada ulama faham gitulah. Pelik juga dah. Sekadar kelebihan tak jadi wajib, tak tahu kenapa, tahulah. Tapi ada ulama ambil hadis ni, dia tidak perhatikan hadis lain, kata hadis ni menyatakan bukan wajib. 27 kali ganda saja dah.
Kerana perkataan melebihi sembahyang sendirian memberi kesan bahawa sembahyang sendiri-sendiri tetap sah juga. Gitulah, dia faham sah juga. Tak dosa ke darjat saja dia faham gitulah. Ada ulama faham gitu. Okey. Hadis ke-129 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis 129 tu ada. Rumah atau di pasar 20 darjat, 20 kali ganda dah. Hadis ni menyatakan bahawa sembahyang dengan berjemaah dalam masjid melebihi sembahyang di rumah dan di tempat-tempat kerja yang lain, baik dengan berjemaah ataupun dengan sendiri-sendiri. Dalam pada itu tidaklah difahamkan bahawa bersembahyang di rumah atau di tempat kerja sama saja antara dikerjakan bersama-sama jemaah dengan dikerjakan sendiri-sendiri. Dari lahir dari hadis ini dapat difahamkan pula bahawa berjemaah itu tidaklah wajib. Kalau itu sahih, nampak macam sah lah, bukan dos. Maksudnya itu sah, semai sah ke dah. Hadis ke-930 diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini menyatakan bahawasanya sembahyang dikerjakan sendiri tidak menghadiri jemaah kerana sakit atau dalam musafir, safar. Disamakan dengan sembahyang dikerjakan dengan berjemaah pada waktu sihat dan pada waktu berada di kampungnya. Pahala sama kan terhalang. Hadis ke-931 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini menyatakan bahawa orang yang pergi untuk berjemaah tetapi tidak mendapatkan jemaah. Pergi mari masjid. Masjid kita dah, Masjid Najihin. Mari-mari tiba-tiba sudah dah sembahyang dah. Kerana jemaah telah selesai, memperolehi juga, boleh pahala juga pahala jemaah. Difahamkan dari hadis ini dan hadis yang sebelumnya oleh sebahagian ulama faham bahawa sembahyang dikerjakan sendirian tetap sah walaupun berdosa kerana tidak menghadiri jemaah. Jadi pendapat mazhab Zahiri kata tak sah sembahyang seorang tu dhaif lah. Sah sembahyang seorang dah. Cumanya antara wajib ain, wajib kifayah ataupun pahala kurang lah. Gitulah. Sah walaupun berdosa. Dosa. Tak dengar ni. Ada ulama, ramai juga lah ulama berpendapat awak dengar azan, awak tak pergi masjid, sembahyang di dom, di bilik, awak sah sembahyang awak tapi berdosa. Berdosa kerana tidak memenuhi panggilan azan untuk solat berjemaah. Sembahyang sah tapi berdosa. Ada dah. Okey, hadis ke-932 diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Al-Munziri, dalam sanad hadis ini ada seorang bernama Hilal Ibnu Maimun Al-Juhani Ar-Ramli, perawi hadis, yang biasa dipanggil dengan nama Abul Mughirah. Perawi ini dipercayai oleh Ibn Ma'in. Ibn Ma'in percaya. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, perawi ini tidak kuat, tetapi hadisnya boleh tulis. Menurut Ibn Ruslan, ada juga yang selain dari Ibn Ma'in yang mempercayai perawi ini. Ada perbahasan lah satu perawi. Hadis ini menyatakan bahawa sembahyang di tanah tandus, di tanah lapang yang tandus, kerana kebetulan masuk waktu ketika berada di sana. Duduk padang, duduk di hutan dah, duduk di padang pasir, duduk di tempat jauh, jauh daripada masjid, tiba-tiba masuk waktu. Dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, awak pun azan, awak solat lah. Seorang-seorang pun solat. Sempurnakan rukuk dan sujud mengimbangi 50 sembahyang dalam berjemaah ni. Yakni mengerjakan sembahyang di tempat-tempat yang ada cahaya kerana kita berada di sana dikala telah masuk waktu. Seperti orang yang berjalan kaki melalui jalan atau tempat yang berbahaya. Lebih sembahyang sendiri di kampung dengan 1250 sembahyang atau 1350 sembahyang di kampung mana taruh ni. Maksud hadis ini menyatakan bahawa sembahyang para musafir, orang musafir yang dilakukan dalam perjalanan dengan tidak memperdulikan bahaya-bahaya yang mungkin menimpanya dikala dia sedang bersembahyang sangatlah besar keutamaannya. Dan hadis ini dipergunakan oleh sebahagian ulama untuk tidak mewajibkan berjemaah. Tapi orang itu terpaksa musafir ke bekerja ni, cerita jauh daripada kampung je lah. Okey, perbahasan kedua. Atta Ibnu Rabi'ah.
Atau Ibn Rabi'ah berkata, tidak boleh bagi seorang makhluk Allah, baik dia berada dalam kota ataupun di padang-padang yang tandus, apabila dia telah mendengar azan, meninggalkan sembahyang Jumaat. Kalau padang, kalau jauh, nak ya kapur dah, hutan mana, tengah jalan mana, tak dengar azan, tak apa. Tiba-tiba dengar azan dah. Tak kira lah kampung ke hutan, tiba-tiba ada orang dengar azan, ada surau dalam hutan tu, kena solat berjemaah juga. Al-Auza'i berkata, tidak boleh mentaati orang tua untuk meninggalkan jemaah dan solat jemaah, meninggalkan solat jemaah dan solat jemaah, baik mendengar azan ataupun tidak. Dengar ni, Imam Auza'i tak kira dengan azan atau tak dengan azan, kena solat jemaah. Kalau mak atau ayah larang anak dia, tak sagilah sembahyang jemaah masjid surah tu, main rumah je, letih je, tak boleh ikut, tetap wajib sembahyang berjemaah. Besar ni, awak wajib ikut mak ayah ke perkara mak ayah kata jangan makan nasi, tak boleh makan nasi lah. Asalnya harus, tapi mak ayah awak larang, haram awak makan dah. Bukan haram makan itu, haram perbuatan makan tu, nasi dah. Siapa tahap tu dah. Tapi solat jemaah ni tak boleh. Mak ayah larang pun tak boleh ikut. Wajib juga solat berjemaah di masjid. Dah. Besar maksudnya solat berjemaah mengatasi kewajipan taat arahan ibu dan bapa, ayah dan mak. Sembahyang jemaah dan sembahyang solat jemaah atau solat jemaah tetap pun. Dengan azan atau tak dengan azan pun kena pergi. Sampai tak tu. Abu Thawr berkata, kita wajib menghadiri jemaah sembahyang. Allah yang memerintahkan Rasulnya mendirikan jemaah sembahyang. Dalam sembahyang khauf, ketika perang ni wajib juga sembahyang khauf. Sembahyang fardu ketika perang ni tetap wajib berjemaah juga. Tidak membenarkan Rasul meninggalkan jemaah di dalam khauf, dalam ketakutan perang. Ketakutan. Kalau demikian berjemaah dalam keadaan aman tentu lagilah lebih wajib lagi. Masa perang dalam Quran, bukan hadis, dalam Quran, ajar sembahyang berjemaah ketika perang. Suka gaul. Ketika perang dalam Quran ajar solat berjemaah. Ketika aman kita ni, lagilah wajib sembahyang berjemaah. Ishaq, Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Munzir, Ibn Hibban, Ahlul Zahir. Ramai ni tau. Ibn Khuzaimah tu mazhab Syafi'i lah. Ibn Munzir tu mazhab Syafi'i. Ibn Hibban saya tak tahulah. Tokoh hadis besar ulama mazhab Syafi'i sekalipun. Dan Ahlul Zahir ni mazhab Zahiri. Dan sebahagian golongan dari ulama Ahlul Bait. Ulama bukan Syiah betul lah. Maksudnya dia ni golongan ikut ulama-ulama keturunan Nabi lah. Berpendapat bahawa sembahyang dengan berjemaah merupakan suatu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Bukan sunat muakkad. Fardu ain. Orang lelaki wajib sembahyang berjemaah. Lama dulu. Ulama salah dulu macam majoriti lah. Bahkan segolongan dari ulama-ulama ini menjadikan jemaah-jemaah itu syarat sah sembahyang, mazhab Zahiri lah. Sembahyang solat tak sah sembahyang itu mazhab Zahiri. Di antara berpendapat demikian ialah Daud Az-Zahiri lah. Yang selain Daud tidak ada yang menjadikan jemaah syarat sah sembahyang, walaupun menghadirinya dikatakan fardu ain ya. Dari Ahmad diperolehi dua riwayat. Pertama, tidak menjadikan jemaah syarat sah sembahyang. Kedua, menjadikan jemaah syarat sah sembahyang. Dalam mazhab Ahmad pun, mazhab Hanbali, Mekah nah. Ada dua pendapat. Ada kata sembahyang sah tak sah, sembahyang jemaah juga. Syarat sah sembahyang. Pendapat kedua, wajib fardu ain tapi bukan syarat sah. Sembahyang sah walaupun berdosa. Gitulah. Pendapat yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Husain. Syarat sah sembahyang dah. Abu Husain Az-Za'farani dalam kitab Al-Iqna' dan Abul Hasan At-Tamimi dah. Ini ulama-ulama besar mazhab Hanbali dah.
Inilah dipegang oleh erat oleh Daud Az-Zahiri dan ashabnya dah. Menurut Ibn Hazm Az-Zahiri, inilah pendapat seluruh ashabnya, seluruh ulama-ulama dalam mazhab Zahiri. Sekarang tak ada mana lah. Dulu banyak lagi ulama Zahir, ahlu Zahir. Asy-Syafi'i, kebanyakan dari golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahawa menghadiri jemaah solat adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu mazhab Syafi'i, Hambali dia. Bukan, Syafi'i, Hanafi dan Maliki dia. Hambali fardu ain ataupun syarat sah solat. Segolongan ulama pula di antaranya Abu Hanifah dan Malik menurut Asy-Syaukani lah dalam Nailul Awtar berpendapat bahawasanya bersolat jemaah itu hanyalah sunat muakkadah. Itu pendapat, sebahagian pendapat dah. Dalam mazhab pun banyak pendapat dah, gitulah. Sekat mana kita nak pergi ni? Kau apa dah? Isyak kau apa? 30 dah. 2 minit lagi dah. Saya rasa sekat itulah perbincangan kita. Ada perbahasan yang lebih panjang sini. Dia kitab ni panjang lagi perbahasan dia. Kita sambung lepas ni. Cuma nak cerita sininya. Solat fardu berjemaah ni besar. Cubalah. Mari semain jemaah. Marilah. Lepas pun turun juga. Ke surau, ke masjid ke. Lepas kita usaha. Niat ikhlas, moga-moga boleh pahala berjemaah. Dah. Jadi jangan kita kata kata lepas tak boleh turun lah. Jangan fikir gitu. Lepas semain jemaah pun turun. Tak sempat pun turun, tetap boleh pahala jemaah. Kalau ada kawan yang lain, semain berjemaah dengan dia. Kalau tak ada kawan yang lain, semain seorang-seorang pun insya-Allah boleh pahala kerana niat kita nak solat berjemaah. Bukan untuk adik-adik. Lebih besar, lebih tua ni lebih utama lah. Lebih dekat dengan mati, lebih tua dah. Sepatutnya lebih cerdik. Solatlah berjemaah di surau atau di masjid. Cuba solat berjemaah. Cuba elok semayang seorang. Mari lewat. Kalau mari masjid ni, orang lain sudah semayang apa. Kalau ada jemaah, kita bukan jemaah tetap. Tak tiba fitnah lah. Tak berbuk jatuh imam lah. Kita semayang lah. Panggil 2-3 orang, semayang berjemaah kita dah. Jangan semayang seorang-seorang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.